Masa dia bagi dah mesti ingat. Okay, bas terus dulu. Hi guys, so hari ni puasa Ramadan ke-6. So pagi ni sekarang pukul 8.25. Fitrah on way pergi kelas. Hari ni ada kelas and then petang ada ujian subjek yang sama. So Fitrah akan stay lah sebab kelas 3 jam, 9, 10, 11, 12 and then sambung pukul 3, 4 ujian. Wish me luck. Now 8.51. I'm doing my job. Assignment. My kerja yang paling kecil buat. So okay. Teori matematik begitu. Macam tak terfikir. Ni lukis. Dah rosak. Semua kan dah highlight. Aku stress. Macam melampau. Tak. Cari internet je weh. Semua tu cari internet. Tak ni ke? Kau buat trend 30 hari 30 baju raya ke? Tidak. Kenapa nak tahu azam baru? Nak beli raya kedua pun kedua lah. Kau patut cakap cantik kat Sabah tu ha. Hari-hari ada bahasa dia. Sikit-sikit I mean. Bahasa tu aku tanya patut cakap nanti kalau cerita Sabah mahal. Dia cakap baik. Baju trip tu ke? Baju trip ke? Betul lah. So now 2.2 kita nak jawab. Kita orang pada sini pula. Muka-muka siap hujan awal. Satu helai je. Kita orang mematuhi arahan. Wait, aku macam wait, kau tahu tak? Ya, sama. Tapi macam kenapa semua tambah kertas? Nak cuba tambah kertas lah, tapi tak ada idea. Tapi tak ada idea. Aku macam pasal aku jadi macam cikgu lari ke sana ke belakang. Aku tengok je sebab aku macam kenapa dia? Aku memang saja pandai Oci. This is Oci gemoy. Kenapa? Dia gemuk weh. Dia mesti guys kenapa? Kenapa ramai sangat ni yang gendut. Gemuk. So sekarang 7.35. Fitrah tonight Iftar dekat luar. Tadi dah settle semua. So now Fitrah nak pergi ambil my friend dekat campus. But before that kita kena angkat all the stuff because ni barang-barang diorang lah sebab diorang letak dekat sini. So yeah, jom. Now kita dah angkat barang and I'm going to take them at campus. Dah lama aku dah BI aku tapi nak cakap BI juga. Fitrah on the way nak ambil diorang dekat campus. So yeah, let's go. So let me drive and yeah, kita jumpa sekejap lagi. Okay, now 7.46. Fitrah nak singgah Baker's Cottage. Mana Baker's Cottage? Ada dekat belakang tu. Tak nampak Baker's Cottage tu. Nak beli one slice cake untuk celebrate my friend punya birthday Ainin. Tapi dah lepas. But kita orang tak celebrate lagi. So yeah, kita orang nak celebrate malam ni. So okay, kita pergi beli kek dulu. Macam a bit rushing sebab kedai tu kita orang booking pukul 8. And then tadi Izzah dah pesan, Fit, nanti kau jangan lambat-lambat tau, aku lapar. So macam okay ya, aku pergi beli kek kejap ya Izzah. Dan beli kek, tunjuk receipt je because kek tu dekat belakang, tak boleh letak depan sebab nanti takut, tak tahu dia duduk which one, sama ada belakang atau depan. So kita tak nak biar hantai sebab ada present juga kat bonnet. So ya, kita tunjuk receipt kita dah beli. So now kita pergi ambil dia orang. Let's go. Pukul 8.15 kita orang baru nak berbuka dekat Melada Station. So surprisingly tadi aku pakai Uno for the first time. Itu pun bantuan pakcik. Mantap dia. Apa-apa weh? Bagus ke pakcik? Pandai sini cakap. Oh, pakcik tu memang bagus. Rasanya dia patut jadi guru memandu. Ya weh, sebagai sister Siva. Arahan dia lagi jelas.
Ya weh. Satu. Satu 8. Nombornya. Tak pernah. Kalau nak 4 je boleh ke? Okay, buka je. We close up. How it taste? Berapa bintang? Berapa bintang? 9/10. Ooh, this is my reaction. Makan yang mana? I want. Tak ada yang putih lah. This one yang this one. Sedap. Sedap bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berapa bintang? Sabarlah. Oh, okey. Okey. Aini. Okey lah. Okay, let me try. Then this one pula. Sedap. Later kita rate, okay? Boleh ada. 3 out of 7. Nanti baju kau yang kotak, Izzah. Boleh satu tangan, bro. Style tu. Nak juga. Tak nampak lah pula. Dia tutup. Kita tutup pula. Happy ke tak? Kita nak. Nak. Hai, dia buka dia punya. No, dia kat juga. Lipstick Fitrah. Bukan, Aini. Fitrah yang dapat nama. Dah 95 minit. Kau nak kena balik 10:10. Dapat 5 boleh lah balik. Dekat ya. Oh, aku kena drink ha. Dekat je. Kita orang baru lepas makan. Kenyang tak? Kenyang. Okay, rate berapa? Okay. Saya rate 9/10. Sama 9/10. Sama. So, Boleh repeat kalau craving lagi. betul. So korang boleh datang ke Meledak Station. Pandai-pandai cari kabel. Sekejap. 3. Meledak. Bodoh. So now 9:19. Kita tengah tunggu Izzah. So now we tunggu Izzah. Tak fix tunggu Izzah dekat Mesti DIY. Kita orang nak pergi surprise kan Ainin dekat Zeus. Terus bawa Ainin pergi Zeus. So present dengan tu ada dekat dalam kereta. Tapi aku tak tahu lah kek tu apa jadi. Sebab plan nak celebrate kat sana. Tapi tiba-tiba diorang macam tiba-tiba nak pergi Zeus. So we decide to celebrate dekat Zeus. Kotor. Tak adalah. Kotor. We are supposed to be celebrate our Borneo birthday 2 months ago, but today baru kita orang nak celebrate. Hope she like it. So jom tengok reaction dia. Start dulu, saya. So now we are going to Zeus Coffee. Dia dekat depan tu je. Tapi takut dia tengah order. Dari tengah order kita slow-slow macam tapak-tapak sikit. Tu kan style dia. Macam mana? Oh dia dah betul-betul. Dan kau ni pun masuk. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Aini. Happy birthday to you. Apa? Cantik. Ya, kita pilih kan. Aku cakap kenapa dia tak Ni aku duduk turun lah phone aku. Terus supaya macam Aini ni pandai sini pula. Aku macam Nasib dia pandai sikit. you here the behind the scene. Oh bukan. Dia nampak semua. Sabar. Macam mana? Okey tak?
Look at this, my first vlog yang jadi. Style tu. Reward ujian. Gambar. Aku sama je. Kenapa macam besar sangat ni? Aku dah zipi-zipi. Kelakar lah. Yes, it's behind the scene. Esok je lah. Dia dah cerita. Anyway, tangan aku penuh. Tak apa. Aku ada. Sabar je.